Perlawanan yang ke-31 dalam saingan Liga Super Malaysia 25-26. Kami bawakan secara langsung dari Stadium Negara Hassanul Bolkiah. Menampilkan pasukan tuan rumah di PMM FC berdepan dengan Kelantan The Real Warriors FC. Abdullah nyaring penjaga gol yang berusia 27 tahun. Yang juga merupakan penjaga gol kebangsaan, dan peluang di sini untuk DPMM. Satu rembatan, satu blok yang begitu penting sekali dapat dilakukan sebentar tadi. Ramdan senanta melakukan percubaan dengan kaki kirinya. Cuba dikawal sebentar tadi oleh David Murray. Kedai Olusegun. Azam. Saravanan cuba melencungkan bola itu. Juga mengharapkan kalau ada sentuhan yang dapat dilakukan oleh Sean Eugene Selvaraj. Cari ruang untuk dirinya. Dapat melakukan hantaran ke tengah. Satu turning yang baik dapat dilakukan juga. Percubaan David Murray tadi. Ada penting sekali dia berjaya untuk mengawal bola itu. Dan kemudiannya melepaskan percubaan dengan kaki kiri. Kali ini peluang yang baik dalam kawasan penalti. Oh, sayang. Ramadan tidak dapat menolak masuk dalam pintu gol selepas usaha yang baik dilakukan oleh David Murray. Sean Eugene untuk Kelantan ke sebelah tepi. Peluang di sini. Masih lagi. Apakah bola ini sudah masuk? Jaringan itu diterima. Keadaan yang kelang kabut. Bola itu sama ada nak masuk ataupun tak masuk. Tetapi kita lihat bagaimana seolah-olah macam ada jaringan sendiri dan telah pun melepasi garisan gol. Cuma tak pasti siapa yang menjaringkan gol itu. Sama ada tampanan terakhir adalah daripada Fairuz Zakaria. Itu banyak terpabit. Dalam tempoh 10 minit yang terakhir, bola dilepaskan ke belakang. Azam merembat. Ted Ong hantar semula ke tengah dan cantik. Wow! A cracker daripada Azam Aziz. Kalau tadi dia melihat rembatannya ditampan, dan kali ini hantaran semula, peluang yang kedua, dan salah satu daripada favourite Azam Aziz yang melakukan rembatan seperti itu daripada luar kawasan penalti. What a goal daripada midfielder kebangsaan ini. Yang pertama ini Saravanan, banyak ruang di hadapannya. Dia tolak ke sebelah tepi untuk Azam, sekali lagi merembat. Kali ini dapat dipatahkan. Dan tindakan susulan daripada Ifidayo ditampan oleh Haimi. Ruang yang terbaik untuk jaringan ketiga Kelantan The Real Warriors, tetapi dinafikan oleh Haimi Abdullah. Yang pertama dan yang kedua. Siapakah penjuru? Lakukan, dan peluang itu dapat disempurnakan oleh Rodriguez di back post. Dia tidak dikawal langsung. Sepakan penjuru yang dia ambil oleh Oliveira, dan rasanya macam ada tandukan yang dilakukan oleh Ifidayo yang disudahkan oleh Rodriguez. Walaupun nampak bola itu naik ke atas, tetapi jaringan dikira. Terus untuk Oliveira, satu lagi cross yang baik.
Ada tandukan, terkena tiang. Masa lagi belum selamat. Pintu gol Kelantan. Okey, kita lihat sekali lagi bagaimana peluang ini. Cantik cross ini ke dalam kawasan penalti dan Jordan Murray lebih tinggi untuk mengatasi Alexander Lingbo tadi. Untuk mencuri semula bola daripada kaki Murray. Ada tandukan. Oh! Save yang baik daripada Azfar. Tetapi sebelum itu kita melihat satu tandukan cemerlang juga yang dilakukan oleh Ramdan. Dua pemain yang menjadi tumpuan. Tetapi satu lagi cross berkualiti. Ramdan melompat tinggi. Lencongan tandukan itu dikuis keluar dengan begitu spektakular oleh Azfar Arif Syukri. Memang menuju ke arah pintu gol. Azwan Ali Rahman mengambil sepakan penjuru ini. Sedikit rendah ke belakang. Leon. Cuba diperhatikan dengan penuh teliti. Alright. Mengadil masuk ke dalam padang ketika ini. Oh, penalti untuk DPMM. Tandukan daripada Ramadan. Kini dia berdepan dengan situasi dari jarak 12 yela. Syafiq Ahmad yang memegang bola ini. Ataupun Ramadan. Pula dah. Bertukar-tukar. Ramdan kena ambil peluang dan juga kesempatan ini. Drama yang berlaku pada minit-minit terakhir perlawanan. DPMM, cantik. Diselamatkan cemerlang oleh Azfar. Dia membaca bijak. Rebah ke sebelah kanan. Kita lihat sekali lagi bagaimana Azfar ke hadapan dan kemudiannya rebah ke sebelah kanan menepis bola itu keluar. Dan sini membuat sedikit clearance dan tamat perlawanan. Tepat 100 minit 36 saat. Perlawanan dihentikan oleh pengadil bertugas Afiq Naim. Insiden dan juga drama-drama yang berlaku pada 10 minit yang terakhir Kelantan The Warrior FC mendapat perhatian lebih daripada jaringan yang dihasilkan oleh Ifedayo maupun jaringan yang dilakukan oleh Azam Aziz. Dan kemudiannya dirapatkan oleh pemain pertahanan Jordan Rodriguez. Namun kecewa lagi di PMM dalam saingan Liga Super kali ini. Mereka mengalami kekalahan yang keempat dalam 5 perlawanan saingan Liga. Di PMM FC 1, Kelantan The Real Warriors 2.